Satu hari Sayyidina Osman dengan sahabat-sahabat lalu dekat kubur. Lepas tu Sayyidina Osman menangis. Sahabat-sahabat tanya, wahai Osman, kenapa kau menangis sampai basah janggut kau ni? Apa kata Sayyidina Osman? Kubur ni adalah destinasi pertama yang manusia akan tuju dalam perjalanan akhirat dia. Bila mana satu orang manusia dia masuk dalam kubur, dia gagal, maka dia akan gagal selama-lamanya. Timbangan mizan dia akan gagal, yaumil mahsyar dia akan gagal, titian sirat dia akan gagal, telaga kausar dia akan gagal, akhir dia akan gagal masuk dalam surga. Kubur gagal, seluruh kehidupan akhirat itu kita akan gagal. Wallahi, kubur ni jangan main-main. Kubur ni siksaan dia sangat-sangat pedih. Al-Hash ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah SWT beritahu apa? Sesungguhnya satu hari perhitungan Allah SWT dalam kubur, siksaan Allah SWT dalam kubur, azab Allah SWT dalam kubur menyamai 1000 tahun kehidupan kita dekat dunia. Satu orang bila mana aku nak seksa dia dalam kubur, dia akan berdiri 40,000 tahun. Tak pernah duduk. Kat dunia ni kita berdiri 1 jam kita dah pernah lengur. Dalam kubur Allah seksa 40,000 tahun tak ada duduk. Ini keadaan dalam kubur. Jangan main-main dalam kubur. Kat dunia ni kita pandai cakap. Orang dakwah kita, orang kata, Tuan, jangan yakin dengan pangkat darjat, Tuan. Tuan, jangan yakin dengan kerja, Tuan. Jangan yakin dengan perniagaan, Tuan. Jangan yakin dengan tanaman, Tuan. Yakin dengan Allah, bukan pekerjaan, bukan tanaman, bukan perniagaan bagi rezeki, yang bagi rezeki Allah. Mulut kita kat dunia pandai. Dia jawab, memanglah Allah bagi rezeki. Tapi kalau tak kerja, mana datang duit? Kalau tak ada duit, macam mana nak makan? Kalau tak makan, macam mana nak hidup? Inilah kalam-kalam yang merosakkan iman. Kalam-kalam yang mensyirikkan Allah SWT. Allah tak suka. Kat dunia ni orang ajak kita buat baik, macam-macam alasan kita bagi. Saya sibuk, Tuan. Tunggulah besok saya dah bersara. Kan? Saya dah pencen. Saya buatlah sungguh-sungguh agama ni. Sekarang saya sibuk, Tuan. Saya tak ada masa, Tuan. Kerja saya banyak, Tuan. Banyak alasan kita. Mulut kita berbicara. Tapi besok mati, tuan-tuan dia. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 65. Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata, pada hari itu aku akan bateri mulut orang-orang. Allah kunci mulut semua. Mulut yang pandai jawab tadi kan, dalam kubur besok Allah kunci. Allah bagi izin pada tangan kita, kaki kita untuk jadi saksi apa saja perbuatan kita atas muka. Mulut tak boleh cakap dia. Tak boleh mempertahan lagi tu. Jangan main-main tu. Ini kehidupan dalam kubur. Bukan sekejap, lama. Kita nak hadap benda ni. Dan satu orang bila mana Allah SWT takdir dia masuk dalam kubur, dia berjaya, maka dia akan berjaya selama-lamanya. Dan dia tak akan pernah gagal. Jadi perkara ni kita nak usaha. Nak usahakan sungguh-sungguh. Sebelum kita mati, nak usahakan iman.